Selamat datang ke Simple Method. Seorang pelajar tingkatan 4 sebuah sekolah menengah berasrama penuh ditemui pengsan dalam tandas asrama lewat malam tadi dalam kejadian yang sekali lagi membuka isu keselamatan pelajar di institusi berasrama. Mangsa ditemui oleh rakan sekolejnya sekitar jam 11.30 malam dalam keadaan tidak sedarkan diri dengan beberapa kesan kecederaan di bahagian tubuh. Sumber sekolah memaklumkan mangsa sebelum itu dikatakan masuk ke tandas seorang diri namun tidak keluar selepas beberapa minit menyebabkan rakan-rakan mula mencari. Warden yang dimaklumkan bergegas ke lokasi sebelum menghubungi ambulans. Mangsa dibawa ke hospital berhampiran dan kini dalam keadaan stabil namun masih dipantau doktor. Menurut Ketua Polis Daerah, 4 pelajar lelaki berusia antara 16 hingga 17 tahun telah ditahan untuk siasatan. Mereka dipercayai individu terakhir dilihat bersama mangsa sebelum kejadian. Polis tidak menolak kemungkinan insiden itu berpunca daripada masalah buli atau pergaduhan dalaman pelajar, namun siasatan masih berjalan. Polis turut merampas beberapa barang daripada lokasi kejadian untuk dianalisis, termasuk barangan peribadi pelajar yang terlibat. Pihak sekolah diminta menyerahkan rakaman CCTV dari laluan asrama ke tandas bagi membantu mengenal pasti pergerakan sebenar sebelum kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan dan tidak menolak pertuduhan tambahan jika wujud unsur ugutan, pengasingan atau tindakan berkumpulan. Sementara itu, pihak sekolah memaklumkan bahawa keselamatan pelajar akan dipertingkatkan serta-merta termasuk rondaan warden dan pemantauan CCTV yang lebih kerap. Ini bagi mengelakkan kejadian sama berulang.